Yang ni sorry. Yang ni boleh dengar. Punyalah sensei dah bercakap tadi. Seorang ada tadi. Dia tak cakap pun kat sensei. Thank you Shinken. Thank you. Sebab news hari ni news yang sangat mengejutkan News yang sangat mengejutkan. Syarif tadi kenapa tak bagi tahu sensei? Mic tak ada bunyi. Syarif San tadi dia masuk, dia bagi gift, lepas tu dia tak bagi tahu mic, sensei tak boleh dengar. Tapi tak apa. Thank you bagi tahu. Mungkin Syarif San dia tak boleh nak message kot. Okay. Apa khabar Shinken? Apa khabar? Thank you for the gift by the way. Terima kasih banyak-banyak. Sebab macam saya bagi tahu, saya dah go full Kaiwa Coaching. Saya dah berhenti kerja untuk go full dekat bisnes. So segala bentuk support yang korang boleh bagi, saya sangat appreciate lah. Kecil besar semua saya terima. Okay. Sekecil-kecil mana pun, kalau ramai boleh buat, InsyaAllah. Okay. Boleh dengar dengan jelas ke? Terlalu kuat ke saya punya suara? Sebab berita hari ni sangat menarik. Saya nak pastikan audio kita sangatlah jelas ya. Aksara san konbanwa konnichiwa. Boleh dengar jelas? Adakah terlalu nyaring? Ya, tadi tak dengar. Itulah. Jelas mantap. Okay. Saya sambung balik cerita ni baca ni dulu. Hammer de koukosei o nagutte nigeta utagai. Yogisha o taiho. Tajuk berita ni adalah disyaki melarikan diri selepas memukul seorang pelajar sekolah menengah atasan menggunakan tukul. Yogisha o taiho. Suspek telah ditahan. Ini yang terjadi dekat Tokyo Fusashi nama kawasan itu. Dia pukul budak sekolah menengah tu dengan tukul. Tak tahu kenapa lah. Gila ataupun memang ada motif lain, kita tak tahu, masih lagi disiasat. Okay, pasal dia kata 4月29日、東京の福生市で男が高校生をハンマーのようなもので殴って逃げた事件がありました。So dia kata pada 29 April di Bandar Fusa di Tokyo, seorang lelaki ada satu kejadian melarikan diri setelah memukul. So naguri mas pukul. Dengan menggunakan satu objek seperti tukul kepada seorang pelajar sekolah menengah atasan. Dibuat oleh seorang lelaki. Lepas tu dia kata lagi, 警察は1日午後4時頃、千葉県習志野市で高林照之容疑者を逮捕しました。Saya baca laju sikit tau. Kepada yang belum boleh baca hiragana, korang buat sikit-sikit pun tak ada masalah. Saya jelaskan, kita just enjoy berita sama-sama sampai korang pandai. Okay? So dia kata, Keisatsu wa polis. So Keisatsu polis 1日午後4時頃. Lebih kurang pukul 4 gogo. Siapa belajar kelas berbayar dengan sensei, siapa belajar kelas berbayar dengan sensei yang dah sampai lesson 5, kalau tak ingat ni, sensei ketuk secara online sensei naguru dengan hammer tadi. Okay, pastikan ingat siapa yang ambil kelas dengan sensei, pastikan ingat 1日午後4時頃, lebih kurang pukul 4 PM satu hari bulan, Chibaken Narashino-shi, di negeri Chiba, Narashino-shi. Narashino-shi ni panjang sikit nama dia kan. Maksud dia bandar Narashino. Narashino ni nama bandar tu. Chiba tu nama negeri. Okay. Takabayashi Teruyuki Yogisha o taiho shimashita. Mereka telah menahan. So taiho kat sini tahan. Telah menahan suspek Takabayashi Teruyuki. So nama dia is Takabayashi Teruyuki. Siapa boleh baca kanji, mungkinlah ada certain kanji yang dia boleh baca kat situ. Okay, lepas tu dia kata, 高校生を殴って殺そうとした疑いです。So dia kata dia didakwa dengan dakwaan cuba membunuh setelah memukul seorang pelajar sekolah menengah. So korosou to shita datang dari perkataan koroshimasu, korosu, maksudnya bunuh. So korosou to shita tu cuba untuk membunuh. Yang ini macam mana nak ingat ni? Siapa yang belajar macam mana nak tukar verb,
Saya ajar korang Okay. Nanti dia keluar nanti saya balik ke situ. Okay. Takabayashi 容疑者は殺すつもりはなかったと話しています。Which is a bit lie, I guess. So dia berkata, so Takabayashi Yogisha, suspek Takabayashi ni berkata yang dia tak ada rasa nak bunuh pun. Dia tak ada niat untuk membunuh mangsa. Which is, kalau kau pakai hammer ketuk orang, kinda want to membunuh. Okay, so saya ajar kat sini Okay, so perkataan yang baru saya nak fokus hari ni adalah koroshimasu. Okay, untuk yang belajar kanji, saya ajar korang macam mana cara yang senang untuk ingat Saya koroshimasu. Koroshimasu. Okay. Okay, so tadi kita tengok koroso to shita. Okay, kita tukarkan shi, saya highlight ni, pergi so. Koroso to shita. Sorry, koroso to shita. Okay, dengan menukarkan shi pergi bunyi o, tambah to suru, maksudnya hendak membunuh. Itu maksud dia. Tak kisah koroso to suru, koroso to shita, neo to suru, about to sleep, tabeo to suru, baru je nak makan, iko to suru, baru je nak pergi. Dia semua boleh pakai konsep yang sama. Kalau korang nak belajar konsep ni dengan penuh, korang kena join kelas Kawai Coaching berbayar. Saya tak ajar dalam live ni, susah sangat. Bukanlah susah sangat, dia banyak benda nak ajar. Okay, korosu punya kanji simple je. Ada macam X ni, bawah dia ada pokok. Okay, and then dia ada macam meja. Ni meja punya kanji, nampak pun macam meja. Okay, and then ada kanji lagi. Dia gabungan 4 kanji. Ada X, sebab kita bunuh dah X dah. Atas pokok ada meja lagi. Campur semua elemen ni for some reason, I don't know why, dia jadi korosu. Satu lagi sebutan dia adalah satsu. Kalau korang pernah dengar, so korosu dengan satsu. So contoh, kalau korang pernah dengar kan, Satsujin. Kalau dalam cerita Detektif Conan banyak keluar perkataan ni. Satsujin jiken, kata kan. Okay, so jisatsu, jisatsu adalah bundir. Saya tak boleh sebut perkataan penuh, takut tu nanti. Bundir. Tasatsu, bun orang lain. Satsujin, pembun orang, pembunuhan, macam tu Satsujin. Lagi ansatsu, assassinate. Apa lagi yang korang tahu? Satsui, dengan niat membun. Ada banyak, terlalu banyak penggunaan satsu kat sini. So sebutan dia satsu yang lain. Okay, kita sama baca news. Siapa yang baru follow, siapa yang baru masuk, sila follow. Sebab kita akan buat live setiap hari daripada lebih kurang pukul 11. Kita tak akan exactly on the dot lah 11 sampai lebih kurang pukul 1, bergantung. Terima kasih kepada Hun dan Rit. Follow, arigatou gozaimasu. Follow, arigatou gozaimasu. Suki desu. Aishitemasu. Arigatou gozaimasu. Okay, tak perlu hadiah pun. Saya tak minta hadiah. Tapi kalau korang nak bagi tak ada masalah pun. Cuma yang penting saya nak korang belajar. Kalau korang boleh membesar menjadi orang yang berguna. Okay, jadilah orang yang berguna dan boleh menggunakan bahasa Jepun. Terima kasih, arigatou gozaimasu. Hai,じゃあ次。この事件で高校生2人と警察官3人が怪我をしています。Lagi teruk rupa-rupanya bukan seorang je yang dia cuba untuk mengetuk dengan tukul tu, dengan objek serupa tukul. Dia kata disebabkan kejadian ini, disebabkan jiken ini, jiken tu kejadian, kokosei futari, 2 orang sekolah menengah, pelajar sekolah menengah atasan, to keisatsukan 3 nin, 3 orang pegawai polis, kega o shite imasu, telah mendapat kecederaan. So kega maksudnya cedera. Kega o suru, mendapat kecederaan. Okay, so itu adalah news kita pada hari ini daripada Tokyo Fusashi. Kejadian yang agak menakutkan. Kita cuba tengok video dia. Bagi tahu saya kalau boleh dengar. Tekan 1, type 1 kalau boleh dengar. 逮捕された東京福生市の職業不詳高林輝行容疑者。警視庁によりますと、おととい17歳の男子高校生の顔を
ハンマーのようなもので複数回殴ったなどとして殺人未遂の疑いが持たれています。それkata 殺人未遂の疑いで持たれています。殺人未遂, perkataan yang sangat susah. Perkataan level N1. By the way, thank you tau yang kata satu ni. Sekejap, by the way, saya punya video sama saiz dengan gambar. Sama saiz dengan gambar ni. Saya suspect ke sekarang ni? Saya macam suspect Saya sama saiz dengan dia. Saya Sasujin. Ayo. Saya jadi pembun. Jangan ban saya TikTok. Saya jadi pembun. Sama saya tak plan ya. Sorry tau. Saya tak plan, but satu takdir, okay? Satu takdir yang kita tidak boleh teka dan meramal. Okay, so dia kata Satsujin Misui kat atas ni kalau korang nampak kan. Korang nampak kesa tak? Alamak, tak nampak kesa lah. Korang tak nampak kesa. Nampak cursor saya nampak tak? Yang kesa PC. Tak nampak Tak nampak? Okay, tak apalah. Ada yang huruf warna oranye kat atas kan? Dia tulis Satsujin Misui no Utagai. Satsujin Misui. Satsujin yang Satsu tu tadi kita tengok kanji bun. So, Satsujin Misui tu maksudnya cubaan pembun yang tidak jadi. Tak lengkap. Tak sempat nak membun. Okay? Dan bahasa berita ni susah, tapi saya cuba guide korang kepada perkataan yang lebih senang nak faham. 容疑者は男子高校生を殴った後、自宅の玄関先で警察官にサバイバルナイフを見せて脅し、農業用の噴霧器で液体を噴射したとみられ。So dia kata dia tunjuk satu benda seperti, saya berita ni kat website mana? Dekat soalan yang bagus. NHK News Web Easy. Kena pakai Web Easy. Kalau tak pakai Web Easy, dia berita dia takkan ada hiragana tau atas ni. Kalau korang tengok berita asal dia, ni berita asal dia. Yang ini berita untuk orang luar, untuk orang bukan Jepun. Yang ini untuk orang Jepun punya. Korang tengok, mana ada kanji? Mana ada kanji ni? Tokyo Fusa Hama de Naguri Toso 44歳容疑者を逮捕警視庁。先月29日、東京福生市で男子高校生がハンマーのようなもので殴られるなどした事件で、警視庁は逃走していた44歳の容疑者を千葉県習志野市内で見つけ、高校生1人に対する殺人未遂の疑いで逮捕しました。Yang ini tidak ada kanji. Saya nak baca sakit kepala. So korang kena pakai NHK News Easy. Daijoubu desu ka? Okay. So dia kata dia orang cuba tangkap lelaki tu sampai ke rumah dia. Tapi lelaki tu dia dekat depan pintu rumah, dia memegang pisau. Dia pegang pisau untuk takutkan polis tu. Kata datang koi. Dia kata masuk pergi masuk Situlah kan. Yang belakang ni saya tak boleh baca. Kejap saya kena belajar. Fumuki. Saya tahu bacaan dia tapi saya tak tahu apa maksud benda tu. Cepat pada saya Saya cuba cari sekejap. Saya pun belajar guys. Kita kena belajar. Benda ni kita kena sentiasa belajar. Sprayer dia cuba untuk menakutkan polis dengan menggunakan something to spray liquid. I don't know what liquid. Fumuki. Kita tengok gambar dia baru kita boleh tahu kan. Fumuki tena ni. Kore? Saya tak tahu dia nak spray apa. Mungkin beracun ke apa, saya tak tahu. Okay, kita sama balik. 高校生2人と警察官3人のを噴射したとみられ、脅し、農業用の噴霧器で液体を噴射したとみられ。Dia kata dia pakai satu spray yang dia guna untuk bertani. Mungkin dia letak macam baja dalam tu. Kira macam chemical lah supaya dia orang takut ke apa, saya tahu. 高校生2人と警察官3人の合わせて5人が重軽傷を負いました。容疑者はこの後逃走。警視庁が全国に指名手。
Okay, so dia kata selepas kejadian dia mengetuk dia orang tu, dekat sebelah kiri bawah tu dia tulis Yogisha wa toso, dia melarikan diri. Zenkoku ni shimete hai. Dia keluarkan shimete hai ni maksudnya wanted posters. Kalau korang tengok One Piece, siapa tengok One Piece? Tengok One Piece cuba type 2. Kalau tak tengok One Piece type 1. Come on guys. Sensei nak tahu siapa geng Sensei. Siapa tengok One Piece type 2, siapa tak tengok One Piece type 1. Okay, bukan geng Sensei. Sila siapa-siapa kick Kaido-san, okay, nice. Kaido-san geng Sensei boleh dapat kelas free. Gurau je. Tak adalah Sensei buat kelas free. Sorry guys tak buat kelas free. Belum lagi. Ada kelas free. Ini kelas free kita. Tengah buat kelas free. Syarif-san, okay, geng Sensei. Geng Sensei. Okay, so dia kata Shimete Hai tu adalah wanted poster. Kalau korang tengok One Piece, kadang-kadang dia review kan, oh saya punya bounty naik kan. Shimete Hai tu adalah perkataan digunakan untuk wanted poster One Piece. Okay? 手配し行方を捜査していました。そして今日、千葉県習志野市内のアパートの部屋で見つけ、午後4時過ぎに逮捕したということです。 So dia orang jumpa dia dekat negeri lain. So dia melarikan diri. Korang imagine lah dia lari berselangor, dia jumpa kat Pahang. Dalam satu apartment. Macam mana dia orang jumpa, saya tak tahu. Tapi dia seorang yang sangat berbahaya lah. 確保された時、凶器は持っておらず、特に抵抗する様子はなかったという容疑者。調べに対し、殺すつもりはなかったと容疑を否認しているということです。また部屋の住人は当時不在だったということです。 So dia kata yang apartment yang dia pergi waktu tu orang tak ada kat situ. Tak tahulah, mungkin dia keluar, dia orang owner apartment tu keluar, dia lepas tu dia masuk. Tak tahulah, saya tak tahu. 逮捕の一報を受けて取材に応じた容疑者の母親は、 Kesiannya mak dia. Mak suspek tu. Apa mak dia nak cakap kita tengok. もっと人に迷惑をかけたり嫌な思いをさせたり人に怪我させたりしないでそうなったということについて感謝いたします。人 Dia kata sedihnya dengan mak dia kata dia bersyukur yang anak dia kena tahan supaya tak ada lagi ramai orang yang disusahkan. Ia nak omoy o sasetari, memberi satu memori yang tak bagus, kega sasetari shinai de, supaya tak apa lagi mencederakan orang lain. Dia bersyukur yang anak dia kena tahan. Guys, kalau mak korang kata aku bersyukur dua anak aku kena tahan, sedih tu. Kalau saya jadi anak, saya sedih tu. Kalau saya jadi mak pun lagilah sedih tu. のために尽くすようなそういう真っ当な人生を送れるようになったらいいなというふうに思いました。 Dia kata dia haraplah yang anak dia tu boleh memberi manfaat pada 事 orang lain. 件の経緯を整理します。おととい午前7時過ぎ、自宅前に10代の男女7人が集まっていたところ、容疑者が男子高校生2人をハンマーのようなもので殴り、午前7時40分ごろ、駆けつけた警察官に農業用の噴霧器で液体を噴射し、自宅に入ったと Dia み buat られま timeline す。 tau. Pukul 7, dia kata selepas 7 pagi, dia ketuk pakai hammer. Pukul 7.40, lebih kurang 7.40 pagi, dia spray baja pertanian tu dekat polis. その後、正午過ぎ、警察が突入しましたが見つかりませんでした。 Walaupun dia pergi dia orang pergi pecah masuk rumah dia, tapi orang tak ada kat situ. Dia tak ada. 容疑者はこれより前、午前8時ごろには警察官が液体を噴射されて混乱する中、裏口から逃げたとみられています。警察が突入し、 dia lari daripada rumah, ikut pintu belakang pukul 8 pagi. And then selepas show segi ni, maksudnya selepas tengah hari, selepas cun-cun tepat matahari dekat atas. TikTok kata saya kena restricted sebab share news ni. Dah 2 kali dah kena. Saya macam tak mahu share dah.
Saya nak tulis kat TikTok. I provide reaction and teach Japanese based on a video from the news site. I am not here to plagiarize the content and show just the news to my followers. To just the news. Okay, cukup. Saya nak berlawan dengan TikTok sekejap guys. Sorry guys. Sorry. Okay, sambung balik. Sebab saya dah 2 kali dah kena restricted. Saya bukan nak tunjuk news tu sahaja tau. Saya nak buat reaction sekali. You know what? Saya letak atas ni. Saya dah pernah kena dah sebelum ni. Saya buat macam ni. So, tak adalah saya 100% show news. Geram lah saya. Berapa kali saya kena? Korang puas hati tak? Kalau korang tak puas hati, korang type 1 kalau tak puas hati. Saya tak puas hati. Kenapa saya kena restricted? Tak puas hati. Ini adalah 1. This is 1. Geram lah. TikTok dia sangat strict. Dia terlalu strict. Macam untuk saya bukan juri konten. した時間のおよそ4時間前 Betul, Rick. Betul. Tak puas hati. Marah. だったと見られます。 Kalau next time mungkin saya buat live. Saya plan nak buat live dekat Instagram dengan Facebook je, tapi tak cukup follower. Tak apa. Kita main tipu ni. Kita buat ads. Kita buat ads, naikkan. Sebab TikTok ni pun saya naikkan ads pergi 1000. Saya pakai ads naikkan pergi 1000. Dan daripada 1000 tu saya buat live. Dia naik lah. We reviewed and appeal and confirm that gifting and visibility of this live cannot be restored in mana-mana engkau lah. Apalah. 奥に見えるのが容疑者の自宅です。容疑者は裏口を出て他の住宅の敷地内を抜けた後、あちらに見える線路の先にある JR 福生駅方面に逃走したということです。 Dia lari, lepas tu dia lari pergi kereta api. 警視庁は都内やその周辺を中心に防犯カメラの映像をたどるリレー捜査などを行い、行方を捜査していました。 So dia orang dapat trace dia dengan tengok kamera. 容疑者は JR JR jauh. Daripada Tokyo Fusashi ni, daripada Fusashi dia lari pergi Narashinoshi. Pergi negeri sebelah tu. 福生駅方向に向かった後、どのように移動していたのか。 Saya tak faham kenapa dia hit, lepas tu orang cari dia lari sampai situ. Tak faham. 捜査関係者によりますと、乗っていたとみられる車は埼玉県の所沢市と入間市、東京立川市、新宿区、江戸川区を通った後、千葉県内に入ったことが確認されているということです。習志野市までは距離にしておよそ70キロ離れた70 km tu berapa Kalau korang bawa kereta dengan kelajuan biasa dalam sejam, boleh tahan jauh ke lah. 場所でした。 By the way, siapa je yang baru masuk, please follow Sensei. Kita akan buat live mengajar bahasa Jepun secara percuma. Kita tengok news bahasa Jepun sama-sama. Dekat situ korang boleh belajar bahasa Jepun. Korang boleh belajar apa yang jadi dekat Jepun sekarang ni. Make sure korang follow. Jangan lupa, saya tak minta gift, saya minta follow je. Okay? Supaya lagi ramai orang belajar, share dengan orang lain. Arigatou gozaimasu. Okay, so kita pergi news yang seterusnya. Sebelum tu, kalau ada soalan, kalau nak tanya pasal news tadi, jangan lupa tanya dekat chat. JK follow arigatou gozaimasu. Yo, arigatou gozaimasu. Tak silap Sensei boleh buat alert kalau dia keluar, kalau follow dengan gift pun. Oh, siapa lagi follow? Siapa lagi follow? Ada follow lagi ke? Oh, okay, sorry. Sekejap, tak silap Sensei boleh set kalau ada orang gift. Sensei boleh bukan gift pun boleh ada message gift. Kenapa saya tak ada gift alert Sekejap. Iya. Saya nak kalau ada orang gift, saya nak itulah, saya nak bagi appreciation kan. Sebab korang macam ada bagi gift tau. Kalau coin kira gift tak guys? Coin kira gift Ada yang bagi coin macam Reed dia bagi 11 coin. Thank you very much by the way, Reed. Thank you very much. Saya akan mengingati. Show messages only from who can send everyone. Selected gifter label. Live chat.
floating window. Saya tak tahulah guys. Tapi tak apa. Sorry. Okay. So saya kembali pada news yang seterusnya. Kita tengok news yang seterusnya. Tadi news yang agak menarik. Saya rasa ni memang patut jadi muka depan lah. Tiba-tiba kan. Okay, kita tengok pula. Oh, yang ini dia punya Perdana Menteri. Dia cerita pasal apa ni? Nafsa wa lainen ni natte mo tariso da. Oh, okay. Okay, so kepada yang tak tahu, Perdana Menteri Jepun sekarang adalah seorang wanita bernama Takaichi. Dia ada berjumpa dengan Trump hari itu berkenaan dengan peperangan antara Iran, Israel dan sebagainya. So kita nak cuba tengok dia punya news hari ni. Okay, news dia mungkin agak bosan sikit tapi saya akan cuba buat se-fun yang possible lah. So dia mengenai satu chemical yang Jepun banyak guna tapi disebabkan peperangan antara Iran, US dengan Israel, material ni kurang dan banyak benda seperti sabun, keperluan harian jadi mahal. Okay, mari kita tengok sama-sama. Takaichi Sori Daijin, nafsa wa lainen ni natte mo tarisou da. Okay, Takaichi Sori Daijin, nafsa wa lainen ni natte mo tarisou da. So, Perdana Menteri Takaichi, nafsa ni nama item. Saya tak tahu bahasa Inggeris dia apa. Naphtha. Naphtha is a flammable liquid hydrocarbon mixture. Jadi ni is a fraction of crude oil. But it can also be produced from natural gas condensers, petroleum distillates and the fraction distillation of coal tar and peat. Okay, nice. So dia kata nafsa tu tadi rainen ni natte mo tariso da. Jadi masuk tahun depan pun nampak macam cukup. Macam petroleum dekat Malaysia. Macam ada dengar Anwar Ibrahim kata hari tu masih boleh cukup. Tapi korang sedar tak harga minyak naik gila-gila sekarang? Tahu tak yang harga RON 95 sekarang RM4 lebih? Dia terkejut lah itu sebab kan bila start peperangan US dengan Iran tu kan. By the way, siapa yang baru masuk, arigatou gozaimasu. Hai. Jangan lupa follow. Okay, so sensei masuk tengok yang nak pergi isi minyak kan. Tengok yang subsidi tu. Mula-mula kalau tak ada subsidi RM2 lebih tau. Dulu RM1.99 dengan subsidi. Tanpa subsidi RM2.50 tak silap. And then US Iran perang RM3.8. Naik gila-gila tu. And then sekarang RM4 lebih. Like, kita tengok. Siapa tahu berapa harga minyak sekarang kalau tak ada subsidi? RON 95 without subsidy price. Bukan RM3.87. Saya check hari tu RM4 lebih. Ada tak siapa ada check berapa harga RON 95 tanpa subsidi bagi tadi? By the way, siapa yang baru masuk, jangan lupa follow. Arigatou gozaimasu. Kita akan buat ni setiap hari tau. Kita akan share news kat Jepun. Tadi ada news pasal seorang lelaki yang ketuk kepala pelajar menggunakan tukul. Tapi sudah ditangkap. Tak, saya RM4 lebih tau. Which dahsyat gila lah. Sebab saya semalam saya beli 20. Sebab saya terlupa bawa IC. So saya beli 20 je lah. Tak beli banyak kan. 20 saya dapat 5 liter. 5 liter tak banyak tau. Okay, so dia kata nafsa ni sampai ke tahun depan nampaknya masih cukup lagi lah kata Takaichi ni. Mari kita tengok. Takaichi Sori Daijin wa nafsa wa lainen ni natte mo tarisou da to iimashita. So dia kata nafsa wa genyu kara dekite imasu. Okay, kita tengok apa dua paragraf ni. So Takaichi Sori Daijin. Sori Daijin ni maksudnya Perdana Menteri Jepun. Bukan tempat lain. Sori Daijin hanya guna dekat Jepun. Kalau negara lain, saya tulis kat sini Saya tulis kat sini kalau siapa nak ambil nak ambil screenshot, kau boleh ambil nanti. Free, knowledge free guys. Okay, PM Perdana Menteri dalam bahasa Jepun is Shusho. Daitorio, nice. Read. Nice. Daitorio is president. Daitorio. Sori Daijin, Presiden Jepun. Very specific. Dia akan jadi Sori Daijin. Menteri sahaja Daijin. Sori tak ada kat situ. Tak sorry. Okay.
So dia kata, Takaichi Soridajin wa nafsa wa rainen ni natte mo tariso da. Nampaknya cukup to imashita, kata beliau. So nafsa genyu kara dekite imasu. Diperbuat daripada. So dekite imasu ni diperbuat daripada, kara dari, genyu. So genyu saya explain dalam news last week waktu saya masih kerja, sebab tu saya tak boleh buat tiap hari. Genyu adalah crude oil. Ini kalau korang belajar kanji senang nak hafal. Okay, next. Takaichi Soridajin wa 4月30日、ナフサを使ったプラスチックなどの製品について、来年になっても足りなくならないと考えていると言いました。Okay. So dia kata kat sini Perdana Menteri Takaichi. So nama family dia Takaichi, nama betul dia saya tak tahu. Sekejap, saya cuba tengok sekejap nama penuh dia. Kepada yang baru saja masuk, arigatou gozaimasu. Jangan lupa follow kita baca news bahasa Jepun setiap hari. Secara percuma kita akan ajar perkataan-perkataan baru, macam mana nak tulis kanji dan sebagainya. Jangan lupa follow Sensei untuk dapatkan update live kita setiap hari. Kita akan buat live setiap hari daripada jam lebih kurang pukul 11 pagi sampai lebih kurang pukul 1 tengah hari. Jangan lupa follow dan jangan lupa tengok news-news bahasa Jepun yang kita akan share. So nama penuh dia is Takaichi Sanae. Itu nama penuh dia. Sanae Takaichi. Takaichi nama family dia, Sanae is nama Perdana Menteri itulah. Okay, so dia kata Takaichi Soridajin wa 4月30日 pada 30 April, nafsaを使ったプラスチックなどの製品. Ini susah sikit dia punya tu, panjang sikit. So seihin ni maksudnya bahan buatan, produk, manufactured goods dalam bahasa Inggeris dia. So bahan-bahan proses seperti plastik dan sebagainya, yang menggunakan plastik dan sebagainya, nafsa. So nafsa ni adalah satu chemical yang digunakan untuk plastik. Nitsuite berkenaan dengan bahan ini. Lainen ni natte mo tarinaku naranai. Walaupun tahun depan tak akan jadi tak cukup. Memang cukup punya. To kangaete iru. Dia rasa to imashita. Kata beliau. Naki ushahidi. Follow arigatou gozaimasu. Okay, anyways. Kalau korang tengok ada dua to dekat sini Ada dua to dekat sini. So to dekat sini dia apa maksud dia? So to ada banyak maksud. Bukan maksud. Partikel to ada banyak kegunaan. Kenapa tu? Naki ushahidi kata N4 apa tu? N4 gap apa tu boh? Okay. Sekejap sakit bahu sekejap. Okay. So dia kata kat sini tadi to. Okay. So to partikel dia ada tiga penggunaan. Penggunaan pertama adalah dan. Yang siapa yang ada belajar N5, N4 kan? JLPT N4. Betul lah tu. JLPT N4. Tahniah JLPT N4. Okay, dan yang kedua adalah petik. Quote. Maksudnya dia cakap apa? Contohlah. Contoh Naki tadi kata JLPT N4. Naki-san wa JLPT N4 to kakimashita. Dia quote. JLPT N4 to kakimashita. Dia tulis JLPT N4. So ini quote. Yang ketiga, conditional natural. Maksudnya asal buat je jadi macam tu. Asal buat je jadi macam tu. Contoh. Watashi wa naku to atama ga itai. Bila saya nangis, naku to atama ga itai. Kepala saya akan sakit. Siapa nak belajar nombor 3 ni? Kita ajar semua dalam kelas Kaiwa Coaching berbayar RM90 sebulan untuk 4 jam. Tak ada deal sebaik tu. Sebab korang mungkin tak akan jumpa kelas 1 jam RM22.50. 7 orang maksimum. Tadi saya ajar kelas pagi tadi 4 orang je. Memang premium. Okay. Silibus buatan sendiri. Siapa yang nak belajar, boleh DM saya. Jangan risau. Saya kembali. Promo lah sikit guys. Bagilah sikit. Bagi Chan. Okay, kita sambung balik. 中東だけではなくて他の場所からも買ったり日本でも作ったりしていることが理由だと言っています。Okay. So dia kata kenapa dia confident nafsa ni boleh kekal dalam Jepun. Dia tak ada kerisauan tak cukup.
Dia kata Chuto dake dewa nakute, Chuto maksudnya Timur Tengah. Saya kata bukan sahaja Timur Tengah, hokano basho kara mo kattari, dia pun beli naphtha tu tadi daripada tempat lain. So hokano basho kat sini tempat Dia beli dari tempat lain. Nippon demo tsukuttari, diorang pun ada buat, hasilkan juga naphtha ni dekat Jepun. Shite iru koto ga ryu da to itte imasu. So itu adalah ryu. Sebab kenapa dia confident naphtha akan dapat kekal dekat Jepun, tak akan berkurang. Okay, kepada yang baru masuk jangan lupa follow Sensei, arigatou gozaimasu. Siapa follow, saya doakan bahasa Jepun dia akan mantap dan pandai cepat Tak follow tak boleh. tak doa. Okay. Kuni ni yoru to 5月中東以外から買うナフサは2024年の平均の3倍より多くなりそうです。Okay, so dia kata according to negara Jepun pada bulan 5 which is dah masuk sekarang 5月中東以外から買うナフサ. So naphtha yang diorang beli kau daripada selain Timur Tengah, average number tahun 2024 sambai yori oku narisou desu. Akan jadi 3 kali ganda lebih dia beli naphtha ni selain daripada Timur Tengah. Cuma apa yang Sensei kurang setuju dengan approach Takaichi ni, dia lupa yang naphtha tu perlu minyak. Dia boleh beli naphtha tu daripada selain Timur Tengah. Masalahnya naphtha tu perlu minyak. Last memang naphtha yang dibeli ni kena ambil juga dari Timur Tengah punya minyak. Jadi dia kena bergantung juga Timur Tengah punya minyak. So kalau Timur Tengah punya minyak mahal, naphtha tu akan mahal. Dia beli selain daripada Timur Tengah pun dia tetap akan mahal juga. So saya tak tahu. Saya macam okay kot. Saya tak berapa setuju kot dengan Takaichi-san ni. Dia memang kalau dia nak keep on dengan US, dia akan sakit nanti. Tu saya punya pendapat geopolitical lah guys. Saya bukan nak berpolitik sini tapi itulah. Okay. News ni guys. News ni saya kena share dekat korang. Kalau korang ingat orang Jepun ni kentut wangi kan. Korang kena ingat orang Jepun ni pun manusia juga. Dia orang pun buat jahat juga tau. Saya nak cerita korang. Ni ada news yang sangat mengejutkan guys. Korang ready tak? Ready? Kalau ready type 1. Kalau tak type 1, saya tak baca. Cuba type 1. Saya ready nak dengar saya. Ni ada benda menarik ni. Saya terkejut saya tengok. Okay, read kata 1. Saya baca. Okay, tajuk berita ni adalah Asahiyama Doubutsuen de hataraku otoko ga taiho sareta. Doubutsuen de tsuma o yaita utagai. Okay, ready? Okay, seorang lelaki yang bekerja di Zoo Asahiyama. So Asahiyama ni nama OMG, okay, read dah faham kot. Asahiyama ni adalah nama tempat Asahiyama Doubutsuen Zoo, Taman Haiwan di Asahiyama. Seorang lelaki yang bekerja di Zoo Asahiyama ditahan dengan dakwaan telah membakar isteri dia dekat zoo. Dia bakar bini dia sendiri dekat zoo guys. Last week kita baca seorang lelaki, bapa dia sendiri ditahan kerana membun anak dia sendiri. Dia bun anak dia, dia buang mayat anak dia ke pegunungan. Itu last week. Minggu ni seorang lelaki ketuk kepala budak sekolah menengah dengan tukul. Dan seorang lagi kena tahan atas dakwaan membakar isteri sendiri dekat zoo. Ni yang terjadi dekat Jepun guys. Saya bukan nak burukkan Jepun, saya nak bagi tahu yang Jepun pun ada masalah dia sendiri Okay, jom kita baca. 警察は4月30日、北海道の旭山動物園で働く鈴木達也容疑者を逮捕しました。So dia kata
polis telah menahan. Kalau korang, saya akan highlight perkataan yang saya translate tau. So kalau korang tengok, dia akan dari belakang usually saya translate. Okay. Polis pada 30 April telah menahan suspek Suzuki Tatsuya yang bekerja di Zoo Asahiyama di Hokkaido. Nakunatta tsuma no Suzuki Yui san wo 動物園に運んで焼いた疑いです。Iaitu dia ada satu dakwaan, satu suspicion telah mengangkut dan membakar ke zoo isteri dia yang bernama Suzuki Yui-san yang telah meninggal dunia. So mungkin dia telah membunuh isteri dia sendiri, angkut pergi zoo, bakar kat situ mungkin untuk melupuskan mayat beliau. Jahat gila. Okay, dia kata, Suzuki Yogisha wa taihou sareru mae ni nakunatta tsuma o doubutsuen de yaita to hanashite iru you desu. So, suspek Suzuki itu telah berkata yang dia telah membakar isteri dia di zoo, isteri yang telah meninggal dunia sebelum ditahan. Okay, lepas tu, この事件を調べている人によると、動物園でユイさんのものかもしれないスマートフォンが見つかっています。Okay, so dia kata, ni yoruto ni korang akan tengok banyak dalam news yang kita akan baca in the future. Ni yoruto ni akan banyak dengar. Ni yoru ni maksudnya according to tu yang saya bagi tahu tadi. I think dia datang sebagai satu set. Ni yoruto. Kalau according to orang yang telah yang menyiasat kejadian ini, Dobutsuen de Yui-san no mono kamoshirenai smartphone ga mitsukatte imasu. Mereka telah menjumpai smartphone yang mungkin milik Yui-san di zoo tersebut. Okay. Terus dia kata, keisatsu ni yoruto. Ni yoruto lagi kita dengar. According to police, 4月23日、ユイさんがいなくなったと家族から相談がありました。So, according to police, pada 23 April, Yui san ga inakunatta to kazoku kara soudang ga arimashita. Ada perbincangan daripada family dia bahawa, so to ni quote yang saya ajar tadi Yui san ga inakunatta to. So, Yui san tu hilang, ada perbincangan daripada family dia. Itu penggunaan to dekat sini To punya penggunaan adalah quote. Kalau korang tengok yang quote saya bagi tahu tadi, petik ni maksudnya macam ni tau, tanda ni. Tapi orang Jepun dia tak pakai tanda ni. Orang Jepun pakai tanda ni. Kenapa dia pakai tanda ni? Sebab takut confuse dengan tank-tank. So dia pakai tanda ni lebih bagus lah. Okay. So dia ada satu perbincangan, soudang tu perbincangan, soudang antara family bahawa Yui-san tu tak ada. Maksud dia kata, Yui-san wa nokoranai yo moyashite aru nado to otto ni iwareta to kazoku ni hanashite ita you desu. Kejap Yui-san wa nokoranai yo moyashite aru nado to Okay, saya baru faham. Pening sikit tadi. Okay. Yui-san tu sebelum dia meninggal dunia, Yui-san tu kata, nokoranai yo moyashite aru nado to otto ni iwareta. So dia kata, nokoranai yo moyashite aru. Kata, aku akan bakar kau sampai kau tak ada. Sampai tak ada sisa dah. Kata laki dia. Nado to dan sebagainya. Otto ni iwareta. Dia dikatakan oleh husband dia. Husband dia pernah kata kat dia, aku akan bakar kau sampai tak ada apa-apa tinggal. Kazoku ni hanashite ita you desu. Dia ada bagi tahu dekat family dia. Yang saya tak faham macam mana dia boleh bagi tahu dekat family dia, tapi family dia tak boleh nak survive. Tak boleh nak tolong Yui-san. Dalam masa tu saya tak tahu. Saya kena tengok news penuh dia. Dia ada news penuh dia. Kita akan tengok lepas ni Cuma dia susah sikit tak ada kanji. Sensei pun akan belajar juga. Lepas tu dia kata, Asahiyama Doubutsuen wa yasunde imashita ga 1日オープンしました。So dia kata zoo Asahiyama tu
pada waktu tu dia tutup, tapi pada satu hari bulan iaitu semalam, open shimashita. Dia telah buka. ということです。怖いですね、リツさん。そうですよね。怖いですね。Sangat menakutkan. Adanya manusia yang seperti begini. Manusia seperti begini di mana-mana pun, pelbagai bangsa pun ada ya manusia yang seperti begini. Mari kita tengok news penuh dia. Asahiyama Dobutsuen. Itai Song tak tahu. Yang ni saya tak tahu. Sorry. Saya kena baca, saya kena belajar sikit ni. ちょっと待ってくださいね。saya rasa ni Songkyo ka na? Songkyo jiken. Kejadian buang mayat, I think. Songkai, gomenasai. Menghancurkan. Itai Songkai jiken. 園内で妻のものとみられるスマホ発見。Okay, tak ada benda baru lagi. 北海道旭山市の旭山動物園の30歳の職員が園内の Okay, yang ni saya tak tahu. Yang ni saya tak tahu. Kejap saya nak simpan ni. Saya nak belajar nanti. Macam ni cara nak belajar guys. Korang cari benda yang incinerator. Shokyakuro. Simpan benda yang korang nak belajar tadi. Masuk dalam deck. Dalam deck nanti korang belajar. Is a good approach lah. So, N9 の、高脚路でしたっけ？焼却炉、ごめんなさい。焼却炉で妻の遺体を損壊した疑いで逮捕された事件で、妻のものとみられるスマートフォンが園内で見つかり、警察が新種かな？angki ka. So. Dia macam angki naki. Dia macam angki. Dia memang angki actually. Dia angki tapi dia dalamkan shudo. Oshu. Seizure confused. Okay. 押収していたことが、捜査関係者への取材で分かりました。警察は解析を進めるとともに詳しいいきさつを調べています。旭山市に住む旭山動物園の職員鈴木達也容疑者30歳は今年3月31日頃、妻の鈴木結衣さん33歳の遺体を動物園内に運び込み、焼却するなどしたとして、遺壊損壊の疑いで先月30日逮捕されました。Ada je dalam tablet, saya tak tahu nampak. Aha, nak kisah kena belajar pakai tu. Kalau dapat pakai lagi bagus. Saya suka connect dia dengan dia. Tak apa, ada masa nanti saya explain kot. Ada masa saya explain nanti. Okay, so dia kata dekat sini tak ada benda baru lagi. Tak ada benda baru. Shirabe ni taishi machigai arimasen to yogi o mitomete iru toいうことです. So dia bila dia orang menyiasat, dia mengaku bersalah. Mitomete iru toいうことです. Dia kata tak ada salah dalam statement awak. Semua betul. Memang saya lah yang buat. Saya lah yang melupuskan mayat. この事件で妻のものとみられるスマートフォンが動物園内で見つかり、警察が押収していたことが審査関係者への取材で分かりました。容疑者は逮捕前の任意の調べに対し、動物園の焼却炉に、妻の遺体を破棄したという趣旨の説明をしたということで、警察が園内を詳しく調べていました。趣旨かな？Sushi. Bukan sushi guys. Bukan sushi Sushi. So sushi. Goal, intent. So よね。Okay, so でkata 容疑者逮捕前の任意を調べに対し動物園の妻は破棄した。Oh, dia mengaku dekat polis. So dia beritahu, saya buang mayat isteri saya dalam incinerator, tempat bakar of the zoo. という趣旨の説明をしたということで、dia terangkan dia punya niat tu dekat polis. 久しぶりです、イルファンさん。Oh, 久しぶりです。久々先生。Siapa yang baru masuk ni jangan lupa follow satu. Jangan lupa follow. Yang kedua, sensei mulai hari ni akan buat kayak coaching secara full time. So, kalau korang nak buat one to one class, kalau korang nak join group class, kita ada banyak masa. Sudah terbuka. Okay.
Tapi untuk kelas grouping, sensei memang tunggu dalam 3 ke 4 orang masuk. Usually baru sensei start buat lah. Tapi ada yang dah bayar, kalau ada 2 orang ke 3 orang ke, sensei buat juga. Siapa yang dapat kelas 2 orang tu, korang beruntung lah. Okay. 警察が園内を詳しく調べていました。Sebabkan suspek dah bagi tahulah yang aku buang mayat bini aku kat sini. So dia orang investigate sebab tu. 会話クラスもあるんですか？ありますよ、シムンさん。シムンさん受けたことあるじゃん。先生と授業tu. Bukan pernah ke Shimun ambil kelas dengan sensei? Ada buat sensei ada buat kelas bercakap sahaja dengan orang Thailand. Semua pelajaran dalam ABC je. Tapi harga dia tak sama macam dulu. Harga dia RM45 sejam. So prepare. RM45. Tapi kalau beli 4 jam, saya bagi 42.5 kot per kelas. So pandai lah. Okay. 警察は解析を進めるとともに動物園内にスマートフォンがあった詳しいいきさつを調べています。それがPolice alongside to progress dalam analisis 動物園内にスマートフォンがあった詳しいいきさつを調べています。それkata dia sedang menyiasat perjalanan secara detail kejadian tersebut berdasarkan smartphone yang berada dalam zoo. So kadang-kadang ada yang mengaku bersalah ni, dia bukan betul-betul bersalah pun. Kadang-kadang dia nak protect orang lain. By the way, ni adalah pembun dia. Nampak macam dia lah guys. Muka dia macam agak, I don't know, macam scary sikit. Macam kurang betul pun ada juga. Entah korang rasa macam mana. Ni 漢字しっかり読めるんですよね。さすが僕の先生。そうです。そうです。なんか漢字読めなきゃいけないです、私は。Okay. Tapi kan saya belajar juga tau. So ada masa saya tak belajar. Asari-san, Ayana-san, 久しぶり。ほんま久しぶりです。こんにちは、baby brother. こんにちは、Aiza-san. Aiza Idris ni kakak sensei. Dia nak support. Okay. 旭山動物園のブログなどによりますと、鈴木達也容疑者は2015年に職員として採用され、2018年に、飼育員になりました。それがberdasarkan blog daripada Zoo of Asahiyama ni, 鈴木達也容疑者は2015年に職員として採用され、dia telah diambil bekerja sebagai pekerja pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 dia jadi shikuin, maksudnya zookeeper. Dia jadi zookeeper, dia jaga haiwan apa semua tu bagi makan, shikuin kita panggil ya. Okay, sensei nak cari kenapa keluarga dia tahu yang isteri dia kena ugut bunuh oleh suami dia, tapi dia tak buat apa-apa. Saya tak tahu tu. Yogisha taku chikaku ni subu josei fufu naka ni ihen kanjizu. Dia kata seorang perempuan yang hidup tak jauh daripada rumah suspek, dia tak rasakan apa-apa yang luar biasa antara couple tu. So fufu ni couple. Fufu. Sekejap. Fufu. Boleh? Fufu sakit. Sekejap. Fufu desu. Fufu. Dia saya lupa bacaan ni. Dia panjang. Fufu. Sebab tu panjang pendek penting tau guys. Sebutan panjang pendek betul. Kena betul. Fufu. Dia bukan fufu. Married couple ne. これもよく使います。僕も先生のおかげでこのレベルぐらいに成長した感謝申し上げます。申し上げます。もうtu ada lepas tu, Shimun sang. Ada申し上げます. Panjang申し上げます. Dia bukan 申し上げます. 申し上げます maksudnya kalau saya naikkan. So. Rio pun dia pandai guna Oh ya, bangga saya. Saya lupa. Shimun ada belajar dengan sensei. Sensei mengajar banyak sangat. Sensei tak sedar. Kalau korang tak cakap kan, oh saya pandai sebab sensei takkan tahu. Arigatou gozaimasu. Hontou ni arigatou gozaimasu. So dia kata
容疑者の自宅近くに、住む女性はショックという言葉しか思い浮かびません。お裾分けをするなど、お裾分け? Oh, yang ni saya tak tahu. Okay, ni I'm about to learn new words, guys. O susowake. I did not know what this word is. I do not know. O susowake. What is this? Kenapa tak? Do you know? O susowake? お裾分けをするなど付き合いがありました。お裾分けってどういうこと？先生tak jumpa, guys. お裾分けはもらい物や利益の一部を他人に分け与える日本の温かい文化習慣です。本来は自分がもらったものの一部を分けることや余ったものを無駄にしないという配慮が含まれます。ご近所付き合いや友達、友人のとのコミュニケーションツールとして大したものではありませんがという謙慮な気持ちで賜られます。賜られます。難しい。ちょっと難しいね。これは多分ね、N1 の縄張りになるかと思います。じゃあ、sorry guys. Ni a bit difficult. Saya kena belajar. すいません。Kalau ada soalan, by the way, boleh tanya dalam komen Macam Shimun san. Korang janganlah rasa macam, oh Shimun san power, saya tak mau tanya soalan. Tanya je soalan, jangan risau. 今僕南山大学で南山大学でシムンさんの正体何でしたっけ？名前何でしたっけ？ちょっと覚えてないです。もちろん自分の名前なんかあだ名で大丈夫です。あだ名、nama panggilan pun 大丈夫です。シムン覚えてないね。ナベル？アベル？いや、正直覚えてないね。多分ね、授業でアベルと言った、シムンと言ったんですよ。Mungkin saya sebut Shimun je dalam kelas. Oh, saya jumpa guys. Osuso wake. Sharing with others what has been given to you. Sharing a portion of the profit with others. Okay? Macam sedekah sikit lah kot. So, dia kata, perempuan yang hidup tak jauh daripada rumah suspek tu, dia kata, kita memang tak ada rasa pelik lah dengan couple ni. Dia kata, kita orang buat osuso wake kan. Dapat benda, bagi-bagi, share. Tsukiai ga arimashita. So, tsukiai ni is not just dating, tapi berteman, bersama, kan. Okusan wa akarui hito de, 二人ともよく話してくれました。夫婦仲かな、これ。夫婦、bukan、絶対中じゃないと思うんですよ。夫婦仲。そう。So, dia kata, 夫婦仲に異変を感じた。異変ni maksudnya benda yang pelik. 感じたことはありませんでした。Dia pun terkejut juga sebab dia macam baik kan. Selalu dengan dia orang, dia selalu bagi makan. Mungkin tak tahulah benda kan.昔が先生クラス受けた。すごい。シムンさんは日本まで。Kepada yang baru masuk, Shimun sang ni adalah antara student sensei yang berjaya fly sampai ke Jepun. Siapa yang nak fly ke Jepun tu bolehlah try follow sensei. Okay, so mari kita tengok. Sosai kacho no Nariumi? Nariumi Tak tahulah nama ni. Kalau baca Narumi, Narumi Tatsuno さんに今後の捜査のポイントを聞きました。Tak menarik. Okay, sensei tak tahu pasal keluarga tu apparently taklah ditanya sangat. Taklah di-explain sangat kat sini. 殺人容疑についての捜査自体が焼却されていて死因の特定が難しいためハードルが高い部分もあるとしています。そこで鍵になるのは秘密のボーロ Okay. Sensei kena brush up Sensei punya kanji. Sensei punya kelemahan ni saya beritahu dekat live kelemahan Sensei adalah membaca. Bakuro desu. Bakuro banashi. Sensei punya kelemahan is membaca actually. Tapi Sensei punya bercakap tu boleh kata top class lah. Okay. Okay, so kita masuk berita baru pula. Gomen nasai. Ini berita last sebab dah nak masuk pukul 1. Pukul 1 saya nak solat Zuhur lepas lagi. So saya kena break
Cari satu sekejap. Apa ni? Kenapa dia censored semua? Oh, bukan. Yang ini yang ketuk pakai apa tu, tukul tadi. Toyama shiso ga sumu machi no naka de kuma ni osarawarete josei ga kega. Seorang perempuan diserang oleh beruang. Iwate Ken, Otsuchicho, Oyama no kaji hirogaru no ga tomarimashita. Kejadian kebakaran di pergunungan Iwate Ken. Haha no hi o mae ni carnation o kuru sagyo de isogashi. Bapak tak habis gila ah. 27日の朝、北海道大きい地震があった。Oh, ada gempa bumi pada 27 hari bulan pagi. Biasalah, gempa bumi Jepun. Saya sistem elektrik dekat Jepun sama ke kat Malaysia? Tak tahu. Yang ni kena tanya engineer. Engineer Jepun lah kot. Apa kata kita cuba investigate? Kita investigate Nihon no. Saya tak tahu apa denki no sistem. Saya tak tahu macam mana dia buat. Nihon no denryoku system wo hatsuden, souhatsuden, kouri no 3段階で構成され、主に非力発電が約7割を占めています。10の地域電力会社は東電、関電等などが中心となり、送配電網、kita tengok ni, which is electric grid network dekat Jepun. Kita cuba tengok Nihon no Sohai Denmo. Nihon no Sohai Denmo. Okay, boleh tengok image kot. Nak kata sistem dia sama macam Malaysia tak tahu, tapi satu ni saya boleh kata kalau pasal elektrik dekat Jepun kan, dia punya plug Jepun dia 2 pin sahaja dan dia tak ada on off. Dia tak ada on off Jepun punya plug. Nihon no Konsento. Kalau kita tengok kat Malaysia dia ada on off kan, kita just letak plug kat situ kan. Cuba korang tengok. Tak ada on off. Tak ada on off Dia macam ni je. Ada yang mungkin ada on off. And ini yang sangat best pasal Jepun. Dia punya connection tu, dia bukan in certain places dia bukan sahaja Oyen, arigatou gozaimasu, follow arigatou gozaimasu. Ohayo sensei, ni Oyen, siapa nama tu dah? Oh, takkanlah sebut nama penuh pula kan. Sorry. Hampir tersebut nama. Ni yang daripada CIDB ke orang lain ni? Ni Oyen lain Okay, so yang ini dia ada dua. Saya tak tahu apa lubang bawah ni. Yang ni tak ada kaitan Dia tak ada on and off. Saya tak pernah tahu ni apa. Apparently dia tulis TV kat sini. I guess nak connect TV. And ada LAN ni kan. Korang tarik selak masuk wire cat tu. Saya ada wire cat. Kejap saya tunjuk korang. Wire cat. Cat 5E. Wire macam ni. Tahu? Wire internet ni. Kabel internet ni. Ni masuk sini. So in places yang sudah ada so Oyen ni bukan Chester Okay. Diorang punya internet kita kena letak router yang kan. Diorang semua dah ready router untuk satu bangunan. So in each apartment tu dia akan ada LAN ni kan. Korang ambil Cat 5E tu, cucuk situ, korang ada internet. Dan internet dia laju gila. Depend dengan tempat. Ada tempat tu kan, dia download Dota tak sampai 10 minit. So macam ni lah saya tak tahu ini untuk telefon. So apparently dia orang masih pakai telefon. So walaupun orang kata canggih, dia pakai landline tau. Ada satu tempat masih pakai landline. So kalau kita tengok Malaysia pula, Malaysia no consento ne. Kore ne. Malaysia macam ni. Dia ada on and off. Ni orang I guess Japanese punya explanation kot. Malaysia no dengen plug wa 3本の BF type が多い。So pasal ni mungkin dia nak explain lah kalau siapa yang Jepun nak pergi situ, ready beli benda-benda ni.
日本史を薄型日本 A タイプの、形状を変換する電源プラグアダプター、現地で購入すれば約50円程度だが、ホテルでも貸してくれる。Kalau beli dekat situ 50 yen je. Mesti orang dia macam, wah murahnya 50 yen. Which is around 2 ringgit lah. More safety I guess. Kalau sensei personally lah kan, sensei prefer Malaysian punya, Japanese punya, because kita tak ada, macam mana nak kata kita dah tak ada alasan untuk masukkan plug. Kalau habis pakai, buka, is probably better lah kot. Tapi kalau saya tak buka pun, biar je, just turn off the machine itself lah kan. Entahlah, saya juga tak tahu lah which one is better. Dua-dua bagi saya macam sama je. Mana tadi dah? Sohai Demo. So electrical grid system dekat Jepun apparently macam ni. I do not know what that means. Saya tak tahu bab elektrik. So soalan itu tadi saya mungkin tidak bolehlah terlalu menjawab. Soden Nihon no soden kantan ni setsume. Kejap Ya. Belum lagi tidak. Sorry guys. Ada orang panggil saya tadi. Kejap kita ada Kakuchisen, Tekko no Kozo, Kaku Soden Sen, Gaishi. I do not know any of those things. Dia macam electrical transmitter, fictional electrical transmitter. I don't know man. Tapi yang benda macam ni kan, yang tiang elektrik dia orang adalah kesamaan dengan kita. Tapi yang dekat sini macam ada bulat-bulat ni kan, saya tak tahu apa. I tak tahu macam mana Jepun punya. Tapi saya lebih kurang sama lah. Hakiroshi arigatou gozaimasu. Thank you for the follow. Okay, unfortunately, walaupun Hakim sang baru sahaja masuk, saya cun-cun juga nak keluar. Minta maaf sangat-sangat. Okay, kalau korang nak follow, kita akan buat live setiap hari daripada jam 11 ke pukul 1 lebih kurang itu. Mungkin lambat sikit, mungkin cepat sikit, bergantung dengan kawasan, bergantung dengan hari tersebut, availability sesi hari tersebut. Tapi kita akan buat insya-Allah setiap hari. Lama ataupun sekejap, bergantung pada hari itulah. So jangan lupa follow, tengok balik. Waktu korang kerja, saya tak boleh nak buat apalah. Okay. Kalau bosan waktu kerja tak nak buat apa, kalau korang nak ikut saya punya TikTok pun no problem. Kita belajar bahasa Jepun sama-sama. Hai, soraidewa minasang. Kyo wa arigatou gozaimashita. Kita akan jumpa lagi pada hari dan masa yang sama. Soraidewa minasang, arigatou gozaimasu.